ada dalam kandang ayam. Anak ayam ni dah berusia berusia 3 minggu. Tengok macam cergah lah. Tengok tu. Mereka jadi takut. Mungkin sebab kera duk jijak bumbung kot. Dia jadi terkejut kan. Mereka jadi takut lah. Oh, berselera tu makan daun ketum ayam. Berselera sungguh makan. Daun ketum ayam ni sebagai makanan tambahan kat mereka ni. Sebab daun ketum ayam ni dia tinggi protein juga. Jadi bila kita bagi dia jadi ayam organik. Nasib baik ajak dari dia baby je tu. Ajak makan dah daun ni. Jadi dia dah terbiasa makan. Kalau bila dia dah besar baru kita nak bagi, dia tak rupa mau sangat. Dia lebih sedap dedak ayam kan. Jadi daun tu dia tak mau. Jadi kita ajak dia dari kecil makan. Dia dah biasa tu, nanti bila dia dah besar pun dia akan terbiasa lah makan daun ni. Sekarang ni musim mempelam harum manis dah berbunga. Dia selalu berbunga bulan 12 kan. Jadi sekarang ni dia memang dah berbunga. Seronoknya tengok bunga dia. Kalau lah boleh makan buah. Alhamdulillah. Tapi tak tahulah sempat dekat tuan ke atau sempat dekat Cik A. Doa-doa Cik A hang jangan makan selagi aku tak boleh makan buah ni. Semok samun. Macam mana Abang Pi semok samun ni? Ha? Allahu Akbar. Ha? Berapa pokok bunga? Pokok duri banyak sangat. Masalah pokok duri ni. Dia nampak tak? Bunga dia penuh pokok. Dalam perut mana? Tak tahu nak boleh makan. Tu satu lagi pokok. Bunga banyak juga.
Bunga belakang tu bukan pokok arang manis. Tengok dia tu. Kalau jadi buah ni, jenuh makan. Nampak tak tu kat belakang tu? Bunga harum manis. Macam mana ni nak buat ni? Tu satu lagi. Ada lagi pokok dekat belakang-belakang ni. Tapi semut, tak boleh nak pi.